Nampak? Ni plat lama dia lah. Nampak tu? Ni pernah bekas terbakar. Ni maknanya api tak cantik lah kalau macam ni. Okay, hari ni kita nak share sikit apa yang kita buat hari ni lah. Okay, macam kereta ni bertengok depan ni, ini Kia Optima. Okay, apa dia buat? Dia nak tukar minyak hitam kita orang, lepas tu dia suruh check plug sekali. Okay, bila kita orang buka plug dia, boleh nampak sini. Nampak? Ni plug lama dia lah. Nampak tu? Ni pernah bekas terbakar. Ni maknanya api tak cantik lah kalau macam ni. So kita akan gantilah, lagipun dia dah lama tak ganti, tak tukar. Ni plug baru dia. Bersih, cantik, putih lagi. Bandingkan yang lama tu dah gelap dah, hitam. Hitam dia pakai apa? Okay, kita orang suggest kat dia, kita pakai Yako VX 500. Ini 1040 lah. Ini semi nak ke fully lah. Minyak hitam ni memang bagus lah, so far pakai. Feedback orang pun enjin ringan apa semua sedap lah. Lepas tu dengan filter pun kita orang pakai yang ori Kia punya. Filter dia. Okay, kalau korang ada nak buat servis, maintenance ke apa ke, nak check suspension ataupun aircon, nak servis tayar pun boleh datang kedai tayar Fitri Sunway. Alright.